Lepas berhubungan intim, apa isteri perlu buat supaya persenyawaan dan penempelan lebih berjaya? 1. Jangan terus bangun atau mandi. Bila terus bangun, sperma boleh keluar semula sebab graviti. Biarkan posisi baring 10 ke 15 minit lepas bersama untuk beri peluang sperma berenang ke tiub falopio. Posisi baring dengan bantal kecil bawah punggung bantu aliran sperma ke arah rahim. 2. Jangan basuh Miss V dengan sabun kuat atau pencuci dalaman. Miss V ada sistem pH sendiri yang sokong pergerakan sperma. Sabun antibakteria atau pembersih dalaman lepas bersama boleh ganggu pH dan bunuh sperma. 3. Jangan terlalu stres atau overthinking. Lepas tu, emosi wanita sangat mempengaruhi hormon progesteron, hormon penempelan. Tenangkan diri, baring sambil zikir doa, bantu tubuh dan rahim lebih menerima. Fokus pada healing dan bonding, bukan tekanan result. 4. Amalkan makanan yang bantu penempelan sepanjang 2 minggu seterusnya. Telur rebus, ubi keledek, kurma, bayam. Antioksidan tinggi seperti delima, buah beri, kacang badam. Banyakkan air putih untuk lancarkan darah dan hormon. Amalkan FFT setiap pagi. Bantu kuatkan dinding rahim dan stabilkan hormon progesteron. 5. Doa dan mindset positif, senjata wanita TTC. Antara waktu doa paling mustajab, lepas bersama dan waktu sujud terakhir solat. Bacaan surah Maryam, doa Nabi Zakaria, zikir yang musawwir, bantu tenangkan rahim dan hati. Persenyawaan berlaku dalam tiub. Tapi penempelan yang sempurna berlaku bila rahim ready dan hormon stabil. Jadi lepas bersama bukan penutup cerita, tapi permulaan fasa penting. Komen, saya tengah 2 minggu menunggu. Kalau awak relate, dan jangan lupa follow untuk konten TTC yang lembut, real dan bantu tenangkan hati wanita ikhtiar hamil.